Bismillahirrahmanirrahim. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah di muka majlis Dewan Rakyat dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya salawat salam kehormatan, kepada sekalian orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmah, limpahkan keadilan yang menanggungkan kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemusyawaratan bagi mentadbir muslimat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentosa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Rakyat menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu ke atas kami berhimpun di pohon anugerahkan taufik-Mu, hidayah-Mu di pohon menyuluh memandukan pada ketika kami berunding, menimbang, bertukar fikiran pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menjunjung perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipohonkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jemput Datuk Raimi bin Unggi. Waalaikumsalam Datuk Speaker, dan selamat pagi. Tenor mohon jawapan nombor 1. Sila Yang Hormat Menteri. Waalaikumsalam Datuk Seri Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Isnin yang barakah. Datuk Seri Yang Dipertua, terima kasih Yang Berhormat Tenem. Untuk makluman ahli Yang Berhormat, Malaysia telah mengeksport sejumlah 105.14 juta tan minyak sawit dengan nilai 289.36 bilion ringgit bagi tempoh 2010 hingga 2015. Pasaran ekspor utama bagi minyak sawit Malaysia adalah negara China, India, Kesatuan Eropah, Pakistan dan Amerika Syarikat. Jumlah ekspor minyak sawit ke negara-negara tersebut bagi tempoh dinyatakan adalah sebanyak 62.03 juta tan bernilai 165.4 bilion ringgit. Daripada jumlah tersebut, pecahannya Datuk Seri Yang Dipertua, 5 negara utama berkenaan adalah ekspor ke negara China 19.89 juta tan dengan nilai 53.67 bilion ringgit, ke negara India sebanyak 14.74 juta tan bernilai 37.60 bilion ringgit, Kesatuan Eropah sebanyak 13.49 juta tan dengan nilai 35.64 bilion ringgit, Pakistan sebanyak 8.28 juta tan dengan nilai 23.17 bilion ringgit, dan Amerika Syarikat 5.63 juta tan bernilai 15.32 bilion ringgit. Datuk Seri Yang Dipertua, untuk bahagian kedua, untuk makluman ahli yang berhormat, Palm Oil Research and Technical Service Institute ataupun dengan izin PORTSIM, lembaga minyak sawit Malaysia di Shanghai, China, berperanan menyediakan khidmat penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D bagi kegunaan minyak sawit di China. Penyelidikan di PORTSIM Shanghai, China bertumpu kepada formulasi minyak sawit bagi kegunaan produk-produk makanan dan bukan makanan di China. Selain dari itu, PORTSIM telah memperkukuhkan peranannya melalui kerjasama dengan pelbagai badan di China, antaranya dengan Institut Penyelidikan di China termasuk Henan University of Technology, China Agricultural University dan Ocean University of China. Langkah ini telah membolehkan pengkomersialan sebanyak 19 jenis produk seperti makanan haiwan ternakan dan aquaculture berasaskan sawit, minyak saruan gentian, dan untuk produk roti dan kek serta transfat margarine dengan izin. Juga dengan pihak-pihak yang bertanggungjawab bagi keselamatan makanan. Ini termasuk China Food and Drug Administration dan National Health and Family Planning Commission of the People's Republic of China. Dan melalui kerjasama ini, isu-isu berkaitan dengan larangan penggunaan minyak sawit dalam formula susu bayi dan tahap lemak tepu telah pun ditangani. Dan
juga dengan General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of People's Republic of China. Ini meliputi menyelesaikan isu-isu berkaitan kualiti dan keselamatan makanan, Datuk Yang di-Pertua, dan ini adalah susulan menandatangani memorandum persefahaman di antara Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi dengan pihak berkenaan pada 23 November 2015. Memorandum persefahaman ini membentuk rangka kerja bagi kedua-dua negara untuk bertukar maklumat serta mekanisme yang membolehkan kedua-dua negara menyelesaikan secara bersama isu-isu berkaitan kualiti dan keselamatan yang berkesan ke atas ekspor minyak sawit Malaysia ke negara China, dan ini pastinya akan memberi keyakinan pengimport China terhadap minyak sawit Malaysia. Datuk Seri Yang di-Pertua, terima kasih. Ya, Plenum. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri, dan saya mengucapkan tahniah kepada pihak kerajaan kerana senantiasa melihat produk-produk daripada negara kita adalah menjadi produk yang penting untuk memastikan pasarannya sentiasa dapat diterima oleh mana-mana negara. Datuk Yang di-Pertua, kita melihat dari jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri, negara Eropah adalah merupakan salah satu negara yang membeli minyak sawit kita. Dan saya ingin membawa perhatian kepada pihak kementerian, Datuk Yang di-Pertua, melihat kepada ekspor yang telah diterima oleh daripada negara-negara Eropah yang berjumlah 13.94 juta, yang mempunyai lebih 30 bilion. Saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, baru-baru ini sebuah negara di negara Eropah telah meletakkan satu cukai yang tinggi. Dan saya ingin bertanya kepada pihak kementerian, apakah pendekatan yang diambil oleh pihak kementerian, Datuk Yang di-Pertua, dalam mengekang tindakan negara Perancis yang mana baru-baru ini telah menaikkan cukai progresif bagi semua produk-produk yang berasaskan kepada kelapa sawit yang diimport daripada negara-negara pengeluar minyak sawit, sehingga saya mendapati mereka telah menaikkan sebanyak sehingga 900 euro setan, Datuk Yang di-Pertua. Jadi saya mohon jawapan. Ya, Sila Menteri. Datuk Seri Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Tenem yang prihatin dengan perkembangan semasa, ya, walaupun memang negara-negara di bawah Kesatuan Eropah menjadi negara pengeksport kita yang ketiga utama yang saya nyatakan tadi. Perkembangan terkini juga menggusarkan kita kerana pastinya akan menjejaskan ekspor pada masa akan datang. Walau bagaimanapun, Datuk Seri Yang di-Pertua, sebagaimana yang kita maklum, apa yang berlaku di Dewan Senat, di National Assembly Perancis, ya, di Dewan Senat Perancis semasa membentang rang undang-undang biodiversity pada bulan Mac 2016 yang lalu, ya, telah membuat persetujuan untuk meminda jumlah ataupun menaikkan secara progresif kadar duty ke atas minyak sawit yang diimport daripada negara kita. Dan ini sebenarnya belum lagi termuktamad Yang Berhormat Tenem, ya, kerana ia masih lagi ada ruang untuk kita membuat perbincangan ataupun membuat lobbying, ya, dengan izin untuk kita membantah, ya, ataupun menyuarakan pandangan kita, ya, mengapa tindakan ini tidak patut diteruskan walaupun ianya secara peningkatan secara tahun demi tahun, ya, tapi pastinya memberi kesan. Dan antara yang telah kita ambil tindakan di peringkat kementerian kita, Datuk Seri Yang di-Pertua, adalah kita, ya, bersama-sama dengan negara Indonesia yang juga menjadi negara pengimport ataupun pengeksport terbesar sawit kepada negara berkenaan, telah membuat statement ataupun kenyataan bersama pada 4 Februari 2016, dan kita menyatakan bahawa tindakan Perancis tersebut adalah satu bentuk diskriminasi terhadap minyak sawit kita dan pastinya akan memberikan implikasi negatif kepada pekebun-pekebun kecil kita yang seramai 40% keseluruhannya daripada jumlah peladang kita. Dan kita juga, ya, pihak Yang Berhormat Menteri juga telah menemui sendiri Duta Besar Malaysia, Duta Besar Perancis ke Malaysia,
dan mengemukakan juga surat bantahan kepada kedutaan Perancis tentang isu ini. Dan selain daripada itu, kita juga bekerjasama dengan French Sustainable Palm Oil Alliance dan French Food Association dengan izin untuk mendapatkan sokongan daripada ahli Senat dan ahli-ahli National Assembly seperti yang saya nyatakan tadi, bentuk-bentuk lobbying yang kita laksanakan sebelum Senat Perancis bersidang ya untuk memutuskan cadangan untuk menaikkan duty import tarif mereka ini. Datuk Seri Yang Betul, semoga kita berjaya. Terima kasih. Ya, sila. Ya, Kelana Jaya. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya pada Menteri ialah tentang apakah status terkini MSPO, Malaysian Sustainable Palm Oil, berapakah yang telah implementasi, berapa yang akan diimplementasi, apakah status terkini. Terima kasih. Kelana Jaya. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang Betul, tak sempat tengok tadi. Yang Berhormat Kelana Jaya, terima kasih atas soalan tambahan. Walaupun ianya agak terkeluar daripada isu induk ya tentang negara ekspor minyak sawit kita, namun saya ada sedikit angka lah ya untuk makluman Ahli Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini. Ya, MSPO ni ataupun Malaysian Sustainable Palm Oil adalah satu pensijilan tempatan kita yang akan kita angkat ke peringkat antarabangsa, tapi sekarang masih pelaksanaannya masih dalam bentuk voluntary, sukarela dengan izin Datuk Seri Yang Betul. Dan buat masa ini yang telah memilih untuk membuat pensijilan di bawah MSPO ini adalah sebanyak kawasan seluas 135,295 hektar sahaja yang disijilkan di bawah MSPO, berbanding dengan kebiasaannya mereka memilih pensijilan RSPO yang kini lebih daripada 1.5 juta hektar. Datuk Seri Yang Betul, terima kasih. Boleh tambah saya? Ya, Kuala Kansa. Terima kasih Datuk Yang Betul. Dalam jawapan tambahan tadi, saya dapat mendengar bahawa pihak kementerian menyatakan kita masih ada masa untuk kita melobi. Jadi apakah tindakan ataupun perancangan terdekat untuk kita melobi dalam masa yang dijangkakan kita masih ada masa ni untuk benar-benar kita memastikan supaya teks tu kita dapat dirunding dan tidak dikenakan sebegitu tinggi yang menjejaskan industri kita. Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Yang Betul. Soalan yang boleh saya kongsi, maksudnya boleh saya bincanglah sebenarnya jawapannya dengan Yang Berhormat pengerusi MPOB. Yang mungkin ya ada salah satu misi mungkin yang akan diketuai juga oleh Yang Berhormat Kuala Kangsar ya. Datuk Seri Yang Betul, apa pun terima kasih atas keprihatinan macam inilah pengerusi ya. InsyaAllah pihak kementerian ya, MPIC selain daripada mungkin MPOC ya, MPOB sendiri, pihak kementerian akan menganjurkan satu misi khas ke Perancis sebelum Senat Perancis bersidang sebelum Mei ataupun Jun, untuk kita buat tindakan susulan, melobi, berbincang, memberi kesedaran, kefahaman dan menuntut keprihatinan ahli Senat tentang kedudukan pekebun-pekebun kecil kita yang pastinya akan terjejas sekiranya duty ini dinaikkan kelak. Dan saya pasti ya pengerusi bersedia untuk membantu bersama. Terima kasih Datuk Seri. Sebab itu sengaja saya bagi soalan tambahan pada Kuala Kangsar. Saya jemput Tuan Lok Siu Fuk. Selamat pagi Datuk Ketua, soalan saya nombor 2. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Datuk Yang Dipertua, saya ingin memaklumkan bahawa susulan daripada pembentangan pengubahsuaian bajet 2016 oleh kerajaan pada 28 Januari 2016, peruntukan projek mesra rakyat yang pada asalnya berjumlah 1.33 bilion ringgit telah diselaraskan kepada 804 juta ringgit. Peruntukan ini disediakan bagi pelaksanaan pelbagai program atau projek dan pembekalan di kawasan parlimen di seluruh negara. Pengurusan peruntukan dan pelaksanaan program atau projek dan pembekalan ini akan diselaraskan oleh Jabatan Pembangunan Persekutuan dan Pejabat Pembangunan Persekutuan Negeri berdasarkan kepada keperluan dan keutamaan
Antara program atau projek dan pembekalan yang disediakan termasuklah 1. Penyediaan kemudahan dan infrastruktur asas mengikut keperluan setempat. 2. Pelengkap kepada rancangan pembangunan semasa. Serta yang ketiga, bagi meningkat dan memantapkan pembangunan sosioekonomi di kawasan parlimen berkenaan. Untuk makluman ahli-ahli yang berhormat, program atau projek dan pembekalan ini hendaklah memenuhi kriteria seperti berikut. Ianya hendaklah berimpak tinggi dan memberi manfaat segera kepada rakyat setempat dan memberi keutamaan kepada projek kecil yang dijanjikan semasa pilihan raya umum ke-13. Terima kasih, Datuk. Ya, sila Seremban. Terima kasih, Datuk Ketua. Soalan tambahan. Seperti yang dijawab oleh Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, kalau lebih kurang 800 juta, maksudnya setiap kawasan parlimen kira-kiranya hampir 4 juta ringgit secara puratanya untuk setiap kawasan parlimen. Persoalan saya ialah, adakah peruntukan ini diberikan secara sama rata ataupun saksama kepada setiap kawasan parlimen di kalangan 222 kawasan parlimen? Dan apakah perbezaan di antara kawasan parlimen yang diwakili oleh wakil daripada Barisan Nasional dan dengan wakil daripada pembangkang? Di kawasan 87 kawasan parlimen pembangkang, bagaimanakah peruntukan ini disalurkan dan siapakah yang menentukan bagaimana peruntukan ini digunakan? Itu persoalan yang pertama. Yang kedua, selain daripada peruntukan ini, persoalan saya ialah ahli-ahli parlimen daripada pihak kerajaan sekarang ini, berapakah jumlah peruntukan yang disalurkan kepada mereka untuk digunakan di kawasan parlimen masing-masing selain daripada peruntukan di bawah program Mesra Rakyat ini? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Untuk makluman yang berhormat, sebenarnya sebelum ini peruntukan ini diagihkan di bawah projek khas Yang Berhormat Perdana Menteri. Semenjak pimpinan Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak diwujudkan satu program yang dipanggil PMR ini bagi memastikan pengagihan itu dapat kita agihkan secara adil dan juga dapat diukur prestasinya. Ini satu bentuk pentadbiran yang lebih telus yang dapat memastikan semua kawasan parlimen menerima pembangunan dan limpahan nikmat kejayaan negara. Sebab itu apa yang ditanya oleh Yang Berhormat, permohonan ini datang daripada pimpinan-pimpinan ahli parlimen, ada juga datang daripada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Negeri yang terus kepada Perdana Menteri, dan malahan ada juga rakan-rakan Yang Berhormat turut senyap-senyap memohon kepada Perdana Menteri. Cumanya kalau kita nak bagi kepada semua secara spesifik, pertama, ini bukan satu hak keistimewaan kita sebagai ahli parlimen. Semua hak kita, allowance dan sebagainya tak sentuh. Ini adalah satu projek supaya pengagihan itu lebih sekata dan lebih tepat dan cepat. Tepat maksudnya kita lebih tahu di peringkat bawah. Cepat, kadang-kadang ada bencana, kadang-kadang ada kebakaran, ataupun projek-projek yang dijanjikan semasa pilihan raya yang masih perlu diteruskan dapat digunakan jumlah yang ada. Untuk kita bagi kepada Yang Berhormat, pernah ditanya sebelum ini, Yang Pembangkang pun tanya kenapa di kawasan kami tak beri kepada ahli parlimen. Nak bagi macam mana waktu kita luluskan ataupun bentangkan bajet ni, Yang Berhormat tak sokong. Jadi kita tak boleh bagi. Jangan bagi jawapan macam ni lah Yang Berhormat sokong tak bajet hari itu? Itu persoalan lain. Tapi ini peruntukan untuk rakyat. Ini program besar kalau rakyat. tak sokong, untuk tak sokong lah. Awak tak sokong. Pandai-pandai minta. Ini, peruntukan ini tukar nama lah. Program mesra penyokong Barisan Nasional. Bukan program mesra rakyat. Tak mengikut peraturan Yang Berhormat. Ya, janganlah bagi jawapan yang pada standard macam ni. Ya. Baru cakap sikit dah marah. Yang Berhormat, kawasan Yang Berhormat pun dapat. Cuma bukan Yang Berhormat tentukan. Sebab Yang Berhormat tak percaya dengan bajet ni. Kita bagi orang lain yang percayalah untuk agihkan. Rakyat memberikan mandat kepada kita untuk mewakili suara mereka. Sepatutnya kita yang tentukan. Mengapa Ketua Bahagian UMNO yang tentukan? Wakil suara saya tak sebut Ketua Bahagian UMNO, Yang Berhormat sebut. Ini kita tahu pengaruh daripada Ketua Bahagian UMNO. Yang Berhormat sebut. Yang Berhormat memang suka untuk cerita-cerita. Saya beritahu tadi, peruntukan ni datang daripada banyak. Ada juga kawan Yang Berhormat yang jumpa Perdana Menteri minta dan dapat. Cuma tak adalah dia bagi spesifik kepada Yang Berhormat sebab Yang Berhormat peringkat awal pun tak percaya dengan bajet ni. Itu saja saya cakap, janganlah marah. Sebab waktu undi hari itu memang Yang Berhormat tak sokong. Yang Berhormat tolak bajet ni. Jadi kita bagi kepada siapa yang kita rasa sesuai untuk menentukan kawasan. Yang Berhormat mewakili suara rakyat, bukan mewakili peruntukan rakyat. Jadi sebab itu saya ingin beri jaminan peruntukan ini diagih secara adil dan semua kawasan parlimen dapat.
Ada peruntukan selain daripada PMR dibuat di bawah Kementerian Luar Bandar, juga diberi terus kepada kawasan Yang Berhormat. Tidak ada kawasan-kawasan bandar yang kita tengok dalam negara ini tidak dibangunkan. Cumanya bukan Yang Berhormat bagi, itu saja. Namun begitu, Datuk Yang di-Pertua, saya nak beritahu bahawa projek ini diwujudkan khusus supaya lebih telus, kerana sebelum ini tidak dinyatakan untuk boleh kita ukur. Hari ini kita dapat pastikan bahawa ia diagih di setiap kawasan parlimen dan supaya wakil rakyat bertanggungjawab terhadap apa yang dicadangkan kepada ICU. Terima kasih, Yang Berhormat. Parit Sulong. Sebab Parit Sulong pagi-pagi dah buka pintu Dewan. Sila. Terima kasih banyak Datuk Yang Di-Pertua. Saya nak mengucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Menteri di dalam jawapannya tadi. Tahniahlah, kena dengar soalan sampai habis. Kita kena tahniahlah sebabnya kerajaan dengan telus membantu rakyat, terus kepada rakyat. Itu saya nak mengucapkan tahniah. Jadinya, saya cuma nak tanya soalan tambahan saya adalah bagaimana pihak kerajaan ni mungkin boleh kongsikan kepada kita melalui jawapan Yang Berhormat tadi mengenai cara mengukur prestasi kejayaan-kejayaan projek-projek mesra rakyat ini di bawah projek khas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ini dalam klasifikasi sebagai contohnya mungkin Yang Berhormat boleh kongsikan bersama kita mengenai yang berkaitan dengan ekonomi rakyat yang kita lihat dapat membantu meningkatkan prestasi dan juga ekonomi rakyat. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Parit Sulong. Di bawah projek ini, seperti yang saya nyatakan tadi, kita dah boleh mengukur sebab prestasi perbelanjaan itu diagihkan mengikut parlimen. Keduanya, kita mendapat maklum balas yang sangat positif daripada kepimpinan di seluruh peringkat, bukan sahaja ahli parlimen tetapi di peringkat JKKK dan sebagainya. Kerana mereka sebelum ini juga terpaksa mengutus surat kepada Perdana Menteri, tetapi hari ini mesyuarat dijalankan di peringkat parlimen sebelum mereka mencadangkan satu perkara. Malahan ada juga permohonan yang terpaksa ditolak sebab tidak memenuhi kriteria. Ini lebih menjadikan sesuatu permohonan itu lebih tepat. Dan yang paling mustahak kepada saya adalah projek-projek yang sebelum ini bukan terbengkalai tetapi tidak dapat digunakan secara maksimum dan optima, dapat menggunakan projek peruntukan kecil ini bagi memastikan, sebagai contoh, pembinaan sebuah gelanggang sukan yang patut digunakan oleh rakyat tetapi tak cukup perbelanjaan sebab tak ada lampu. Dia hanya boleh buat untuk siang, dan dengan projek kecil ini maka ahli Yang Berhormat boleh mencadangkan untuk ditambah pembinaan atau bekalan elektrik lampu, termasuk juga di Sabah Sarawak. Ada banyak kawasan yang memohon untuk meluluskan paip-paip air, tangki-tangki septik air dan sebagainya yang telah dapat memberi manfaat kepada rakyat setempat dalam jumlah yang lebih besar. Sebab itu, kalau dulu hanya dijaga di peringkat atas, kali ini penglibatan daripada bawah telah dapat kita susun dengan lebih sistematik dan akhirnya dapat memberi khidmat kepada masyarakat secara keseluruhan. Terima kasih Yang Berhormat Parit Sulong. Ya, saya jemput Datuk Haji Abdul Rahman bin Haji Muhammad. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang Di-Pertua. Saya mohon ke muka soalan nombor 3. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Strategi Lautan Biru Kebangsaan MBOS ke-8 memberikan fokus untuk menangani isu beban tugas guru, Teachers Administrative Workload, dengan izin melalui inisiatif Repositioning of Teachers Core Duties, dengan izin yang dirintis di Melaka dan Kedah akan diperluaskan. Secara keseluruhannya, pelaksanaan rintis ini telah berjaya mengurangkan beban tugas guru dalam skop kerja perkeranian dan teknikal ICT daripada purata 3 jam hingga 7.4 jam seminggu, bergantung kepada jenis tugas khas yang dipegang oleh guru. Pengurangan beban tugas yang tiada kaitan dengan tugas hakiki guru ini telah dapat mengembalikan kefungsian dan profesionalisme guru. Pada tahun 2016, Kementerian Pendidikan Malaysia bersetuju untuk mengekalkan kesinambungan pelaksanaan MBOS PPG di Melaka 3 daerah dan Kedah 8 daerah dengan melantik pembantu guru dan juruteknik komputer secara pekerja sambilan harian
di negeri Melaka dan Kedah bagi tahun 2016. Di samping itu, antara langkah yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh kementerian bagi menangani beban tugas guru adalah: 1. Memastikan pengurusan di peringkat kementerian, negeri, daerah dan khususnya sekolah memahami dan mematuhi semua perkeliling serta surat siaran perkaitan yang sedang berkuat kuasa. Nombor 2, mengurangkan amalan penyediaan sambutan yang berlebih-lebihan khususnya di peringkat sekolah sehingga menjejaskan masa pengajaran dan pembelajaran murid. 3, kepimpinan sekolah yang berkesan diperkasakan melalui program National Professional Qualification for Educational Leaders NPQEL. 4, memastikan pemantauan amalan melindungi masa instruksional MMI dilaksanakan sewajarnya. Dan yang 5, pemerkasaan pengintegrasian data melalui inisiatif Single Sign-On SSO. Langkah ini akan memastikan guru-guru tidak perlu menggunakan pelbagai sistem untuk merekod data. Terima kasih. Ya, Lipis. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua. Juga terima kasih kepada jawapan Menteri yang agak padat dari segi jawapannya. Tetapi kita mempunyai lebih kurang hampir 500,000 guru di Semenanjung di Malaysia, dan ini sering masih lagi mereka bangkitkan dalam hal bebanan tugas ini. Dan daripada jawapan Menteri tadi, kita telah menyelesaikan 3 buah negeri, tak silap saya, 3 buah negeri. Dan dari segi jawapannya, bilakah akan dilaksanakan suruhannya? Kerana memandangkan beban guru ini termasuklah mereka telah disenaraikan sebanyak 100 senarai tugas seperti mengendalikan aplikasi VLE fraud, pengajaran menggunakan internet, APD, aplikasi penggalian data murid dan sebagainya. Ini yang menyebabkan mereka kekurangan masa. Jadi kalau kita melihat dari segi tadika sendiri umpamanya, ada seorang pembantu kepada guru di tadika, sedangkan guru ini kebiasaannya mempunyai grade 41 dan ke atas. Adakah perancangan pihak kementerian supaya menambah seberapa segera untuk membantu tugas ini, dan bilakah jangkaan kalau diberikan penambahan pegawai pembantu kepada guru-guru ini? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Lipis atas soalan tambahan. Memang betul mengikut kajian rintis yang dilakukan di Melaka dan Kedah bahawa pengupahan kepada guru bantuan itu memang berjaya dan berkesan untuk mengurangkan tugas kepada guru-guru yang ada. Tetapi memandangkan kepada kekangan peruntukan yang ada pada hari ini, kementerian cuma boleh menyambung program ini di 2 negeri, iaitu di Melaka dan Kedah pada tahun ini. Pada masa yang sama, pelbagai inisiatif untuk mengurangkan tugas-tugas guru, khususnya yang berkaitan dengan pengisian data dalam komputer, iaitu SSO seperti mana yang saya katakan tadi, kita pada sehingga hari ini seramai 398,862 orang guru telah mendaftarkan diri kepada SSO. SSO iaitu Single Sign-On, adalah satu sistem aplikasi yang membolehkan seorang guru hanya key in sekali untuk mereka merekodkan semua data berkenaan dengan guru tersebut. Maka pada masa depan, bila pengisian data dilakukan pada kali kedua dan selebihnya, mereka tidak perlu lagi mengisi perkara-perkara data-data yang sama. Dan satu kajian impak telah dilakukan oleh Bahagian Perancangan Penyelidikan dan Dasar Pendidikan BPPDP, dilakukan ke atas pelaksanaan pengintegrasian data SSO di 6 negeri, iaitu Pulau Pinang, Johor, Terengganu, Perak, Sabah dan Sarawak, bermula pada 15 Februari tahun ini hingga 26 Februari, mendapati bahawa secara keseluruhannya pelaksanaan integrasi data dan SSO telah berjaya mengurangkan masa yang diambil oleh guru untuk proses kunci masuk data bagi 6 aplikasi yang digunakan secara kerap oleh guru di sekolah. Kedua, secara umumnya lebih separuh daripada responden pengetua guru besar GPK pentadbiran, GPK HEM,
GPK co-curriculum, kaunselor, ketua guru disiplin, guru data, SU PIBG dan penyelaras SPBT bersetuju bahawa pelaksanaan integrasi data dan SSO dalam mengurangkan beban tugas guru berkaitan dengan pengurusan data. Ketiga, secara keseluruhannya dapat dikatakan majoriti respondents bersetuju bahawa inisiatif ini telah menyebabkan pengurusan data sekolah menjadi lebih sistematik, dan yang keempat menunjukkan bahawa impak pengurusan masa yang diperlukan untuk proses kunci masuk dan kemaskini data masih berlaku pada tahap sederhana. Terima kasih. Ya, Bukit Gantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih kepada Menteri. Saya dipahamkan pada tahun 2010 sudah ada satu kajian berkenaan dengan beban guru-guru yang dibuat oleh Kementerian Pelajaran. Tapi persoalannya sehingga 2016 ni rungutan yang diberikan oleh guru-guru amat ketara. Kalau kita pergi ke sana, dan sebahagian besar di kalangan kita ada yang mereka yang terlibat dengan guru dan isteri mereka terlibat dengan guru. Kenapa tidak buat satu perancangan yang jelas? Terutamanya kita mengambil N17 dari kalangan penolong pembantu guru ini untuk membantu guru-guru. Misal kita katakan satu sekolah tu 20 orang, maka kita tempatkan seorang N17. Sama ada kontrak basis ataupun sebagainya perlu dipercepatkan. Kerana kita harapkan guru ni memberikan tumpuan kepada PMP dan juga pembinaan syakhsiah pelajar dan juga di segi akademiknya. Terima kasih, Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang. Satu cadangan yang baik seperti mana yang saya telah jawab. Memang daripada pelaksanaan rintis N17 itu memberikan impak yang positif kepada pengurangan tugas guru. Tetapi melihat kepada kesuntukan peruntukan kerajaan kepada kementerian pada tahun ini, kita tidak mampu untuk memperluaskan projek ini ke seluruh negara pada tahun ini. Kalau kita mendapatkan peruntukan yang secukupnya, kita akan memperluaskan kepada setiap sekolah. Seperti mana yang kita ketahui bahawa kita mempunyai hampir 500,000 orang guru. Kalau kita nak tambah setiap 20 orang guru satu beban itu pun satu peruntukan bajet yang sungguh besar. Walau bagaimanapun, kementerian sedar bahawa pelbagai inisiatif perlu dilakukan untuk mengurangkan tugas-tugas bukan hakiki guru. Tetapi saya ingin bagi contoh, walaupun tanpa kepada pelbagai sistem online dan pengisian data yang diperlukan, tugas hakiki guru itu iaitu pengajaran dan pembelajaran, termasuk persediaan, penyampaian dan penilaian murid. Hakikinya termasuk bimbingan akademik, iaitu di luar waktu mengajar, hal ehwal murid, co-curriculum, peningkatan profesionalisme guru, melibatkan diri dalam panitia mata pelajaran. Itu sahaja merupakan hakiki. Itu pun sudah memakan beberapa masa di dalam sekolah. Tak termasuk kepada tugas pentadbiran dan operasinya, contohnya pengurusan data secara online dan offline, pengurusan peperiksaan, pengurusan PIBG, pengurusan stok dan inventory, pengurusan kebersihan, keceriaan dan keselamatan 3K, pengurusan SPBT, pengurusan program sekolah, pengurusan kebajikan murid. Walau bagaimanapun bukan semua guru terlibat, cuma guru-guru yang diberikan tugas-tugas khas perlu menjaga kepada aspek-aspek tersebut. Terima kasih. Ya, Yang Wak Kepung. Datuk Yang Dipertua, adakah Yang Berhormat sedar para guru berasa sebagai terpijak batu hangat, bukan saja kehangatan cuaca, dengan pelbagai kajian dan garis panduan, bolehkah Yang Berhormat itu membantu para guru supaya mereka dapat itu berfungsi dengan baik dan dapat mengurangkan pusat-pusat tuition di seluruh negara? Ya, sila Menteri. Ya, pusat-pusat tuition itu kita berikan kepada kebebasan kepada mereka yang ingin menghantar anak-anak mereka ke pusat tuition, tetapi itu tidak ada kaitan dengan pengurusan dan pentadbiran di sekolah.
Cuma kita memberikan tugas hakiki guru itu sebagai keutamaan di sekolah, dan untuk ibu bapa nak hantar anak-anak mereka ke pusat tuition itu tidaklah di bawah jagaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih. Saya jemput Datuk Mansur bin Osman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Datuk Yang Ketua, soalan saya nombor 4. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Nibong Tebal atas soalan berkaitan penyelidikan sosial ekonomi yang dijalankan oleh IPTA. Datuk Yang Dipertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian Pendidikan Tinggi atau KPT melalui program Dana Penyelidikan Fundamental sentiasa komited untuk melonjakkan inovasi melalui penyelidikan dalam pelbagai bidang yang bertepatan dengan keperluan dan kehendak nasional, termasuklah industri dan masyarakat. Sehingga tahun 2015, sejumlah 1-2 juta ringgit diperuntukkan untuk membiayai kajian yang mempunyai kaitan secara langsung dengan penyelidikan sosial ekonomi telah diluluskan di bawah pelbagai skim grant penyelidikan KPT. Projek-projek yang telah diluluskan ini secara am tertumpu terhadap penyelidikan yang bertujuan menilai dan mengenal pasti kaedah memperkukuh sosial ekonomi negara. Selain itu, penyelidik di Universiti Awam juga sering dijemput oleh pelbagai agensi kerajaan untuk menjalankan kajian berkaitan perancangan dan pelaksanaan dasar. Laporan kajian tersebut kebiasaannya akan dijalankan sebagai rujukan dan input kepada agensi berkaitan untuk membuat keputusan dan perancangan dasar. Bagi tahun 2015, hampir 50 laporan kajian dasar yang telah dihasilkan oleh Universiti Awam untuk pelbagai agensi. Antara bidang kajian adalah dalam bidang alam sekitar, komuniti ASEAN, kesejahteraan masyarakat, tenaga hijau, gender dan pelancongan. Contoh terbaik kajian yang telah menjadi input penting kepada pembentukan dasar pembangunan negara adalah kajian semakan semula secara menyeluruh terhadap prestasi dan kemajuan Plan Strategik Pengajian Tinggi Negara atau PSPTN mulai Februari 2013 hingga Februari 2014. Ia telah dijadikan sebagai asas kepada pembentukan Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2015 hingga 2025 Pendidikan Tinggi atau PPP-MPT. Kini, bagi merealisasikan hasrat Malaysia untuk menjadi negara maju dan inklusif menjelang tahun 2020, PPP-MPT telah digariskan di dalam rancangan Malaysia ke-11 untuk menghasilkan anjakan penting dalam pengoperasian sistem sedia ada, iaitu modal insan bagi melahirkan bakat bertaraf dunia yang mampu bersaing dalam ekonomi global. Sekian, terima kasih. Ya, ini pun tebal. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, terima kasih Timbalan Menteri atas jawapan. Soalan tambahan saya Datuk Yang Dipertua. Kita tahu kerajaan menghabiskan banyak sekali wang untuk pembangunan negara, untuk berbagai-bagai program. Tapi hari ini kita dapati, dan saya ingin sambung apa yang disebut oleh Parit Sulong tadi, kita dapati tidak banyak sangat
malah kurang sekali kajian-kajian impak yang dilakukan ke atas keberkesanan program-program pembangunan. Tadi Yang Hormat Timbalan Menteri jawab ada 80 kajian, tapi contoh yang diberikan hanya satu, yang tu mungkin ada yang lain lagi yang ingin saya ketahui, mungkin boleh dari jawapan bertulis. Tapi yang lain-lain kajian keberkesanan seperti umpamanya agenda pembangunan Bumiputera, banyak duit sekali dihabiskan oleh negara, tapi hari ini kajian-kajian impak tentang keberkesanan program-program tersebut tak dapat kita lihat langsung. Begitu juga dengan contoh yang lain, umpamanya penglibatan belia dalam pembangunan pertanian. Banyak wang kita habiskan tapi kajian impak tidak dilaksanakan. Sehubungan dengan itu, Datuk Yang Dipertua, saya ingin tanyakan apa peranan fungsi Majlis Profesor Negara yang diwujudkan. Tidak ada lagi pun kita lihat cetusan idea ataupun pandangan-pandangan yang diberikan kepada institusi pengajian tinggi untuk menghasilkan kajian-kajian sosioekonomi yang kita masukkan ini. Terima kasih, Tuan Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat Nibong Tebal atas soalan yang terkandung beberapa perkara, dan di sini dalam tangan saya Yang Berhormat adalah lebih contoh yang daripada apa yang saya sudah beri yang berkaitan dengan kajian sosial ekonomi, dan saya akan berkongsi senarai ini dengan Yang Berhormat Nibong Tebal. Dan yang berkaitan dengan impak, Kementerian Pendidikan Tinggi sedang menjalankan satu program jelajah atau roadshow untuk memberi yang berkaitan dengan impak atau kejayaan yang sudah diperolehi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan memang Kementerian Pendidikan Tinggi juga ada menyediakan satu booklet dengan kita punya battle cry, iaitu Soaring Upwards Malaysian Higher Education. Dan saya boleh juga berkongsi selepas sesi ini saya akan serah naskah ini kepada Yang Berhormat Nibong Tebal supaya Yang Berhormat dapat tahu banyak impak yang sudah diperolehi. Cuma barangkali Yang Berhormat tidak membaca atau masih belum dapat naskah Soaring Upwards ini. I will give it to you afterwards so you can see all the impact dari segi kejayaan-kejayaan yang diperolehi oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Sekian, terima kasih. Bagan Serai. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Soalan tambahan saya, apakah kerjasama yang dijalankan oleh IPTA dengan Institut Pengajian Tinggi Negara ASEAN dan dalam bidang sosioekonomi, dan apakah langkah proaktif yang diambil bagi meningkatkan pengkomersialan hasil penyelidikan demi meningkatkan kedudukan IPTA dalam indeks keupayaan inovasi. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat berkaitan dengan indeks commercialization, dan di sini adalah satu cerita success story untuk Kementerian Pendidikan Tinggi di mana yang berkaitan dengan research commercialization rate. Jadi universiti di Malaysia sudah merekodkan 4.2%. Kalau katalah kita banding dengan American University merekodkan 4.7%. Jadi ini sudah menunjukkan bahawa the rate of internationally accepted use of kita punya kajian adalah tinggi dan membanggakan. Dan yang berkaitan dengan isu commercialization, jadi saya juga boleh berkongsi di sini bahawa memang ada banyak kejayaan, dan saya akan memberi beberapa contoh, iaitu penghasilan Typhidot, iaitu kit diagnostik segera bagi demam kepialu oleh Profesor Datuk Dr. Asma Ismail dari University Sains Malaysia. Dan kit ini telah diiktiraf oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia dan komersialnya bernilai 19 juta. Dan selain daripada itu, kita juga ada penghasilan produk The Bionic Prosthetic atau anggota palsu Bionic
oleh Profesor Insinyur Dr. Noor Azwan bin Abu Osman serta penyelidik Pusat Biomekanik Gunaan atau CAB dan kumpulan penyelidik fotonik Fakulti Kejuruteraan Universiti Malaya. Dan paten yang telah difailkan di Amerika Syarikat, dan ini antarabangsa sudah, telah menarik perhatian pelabur dari Jerman, Iceland dan Taiwan. Dan melalui ekspedisi kasih bionik yang telah disenarai dalam Malaysia Book of Records, produk ini mencipta sejarah apabila Azman Yop Akil, atlet kurang upaya, telah berjaya mengitari jelajah berbasikal lebih 1,000 kilometer menggunakan kaki bionik yang dihasilkan oleh kumpulan penyelidik. Dan saya akan juga serah information ini kepada Yang Berhormat Bagan Serai. Sekian, terima kasih. Ya, saya jemput Datuk Liang Tek Meng. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan yang sangat penting. Soalan 5. Terima kasih. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat, terima kasih tanya soalan yang agak panas di pasaran. Untuk maklumat Yang Berhormat, pihak Polis Diraja Malaysia, PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia, Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia dan agensi penguatkuasa yang lain sentiasa menjalankan operasi penguatkuasaan dan tindakan pencegahan kemasukan pendatang asing tanpa izin parti, terutamanya di kawasan sempadan dan pintu masuk negara yang berpotensi untuk parti mendapatkan status pelarian di pejabat UNHCR Kuala Lumpur. Malaysia tidak lagi mampu menerima kehadiran pelarian dan pemohon suaka ke negara ini yang banyak memberikan implikasi kepada masalah sosial, ekonomi, ketenteraman awam dan keselamatan negara. Pengurangan jumlah kemasukan pelarian dan pemohon suaka melalui tindakan operasi yang berterusan dan ketat di kawasan sepadan negara, sama ada laut ataupun darat, telah dapat mengurangkan kemasukan parti dan seterusnya mengurangkan peranan UNHCR di negara ini. Pada masa ini, kerajaan sentiasa menggesa UNHCR untuk mempercepatkan proses penghantaran pelarian ke negara asal atau negara ketiga, dan dalam masa yang sama menggesa negara-negara ahli kepada konvensyen mengenai status pelarian 1951 dan protokol mengenai pelarian 1967 untuk menerima pelarian ini selaras dengan tanggungjawab sebagai ahli konvensyen dan juga protokol tersebut. Pihak kerajaan juga tidak bercadang untuk menubuh pusat daftar pelarian di atas sebab akan membangkitkan faktor-faktor kecenderungan untuk kemasukan baru pelarian dan pemohon suaka ke dalam negara ini. Terima kasih. Ya, Simpang Renggang. Terima kasih Menteri. Saya ingin merujuk pada satu artikel yang diterbitkan oleh NST pada minggu lepas, 17 hari bulan, yang bertajuk NST Undercover dengan izin 2 days RM120 and I am a UNHCR refugee. Bermakna wartawan ini cuma dia hanya bayar RM120 dan bagi dengan sekeping gambar pasport dalam 2 hari terus boleh dapatkan diri sendirinya sekeping kad UNHCR yang nama yang didaftarkan adalah Rabiah binti Zabu Karim, tetapi gambar wartawan. Jadi Menteri, kerisauan saya sebab semalam bila saya balik ke kawasan melalui airport antarabangsa Senai, dan saya nampak begitu mudah sekali bagi orang-orang asing ini, terutamanya Indonesian, mereka terus boleh bypass immigration dan terus boleh keluar dari airport. Dan apakah kalau orang-orang asing ini adalah ahli pengganas IS dan terus boleh menggugat keselamatan negara? Jadi saya ingin tanya pada Menteri, adakah Kementerian sedar ada loopholes begini yang begitu bahaya sekali, dan apakah langkah-langkah dia ambil bagi mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Datuk Yang Dipertua, terima kasih ke atas soalan ini.
Saya terima kasih Yang Berhormat laporan akhbar yang menunjukkan bahawa pemberita telah mendapat kad UNSCR melalui ejen sindiket yang mungkin banyak di pasaran sana, pasaran gelap. Bukan sahaja pemberita, sebenarnya pegawai-pegawai pejabat saya yang dihantar untuk mengintip, tak ramai pegawai di pejabat UNSCR, sudah ada ejen yang berkeliaran di sana dan pegawai ini pun dapat kad. Cuma yang mereka tersilap ni, sindiket ni, mereka tak tahu bahawa di Malaysia ni kalau orang Islam ni ada BIN. Jadi dia pun bagi UNSCR kad yang ada perkataan BIN. Jadi tapi nama belailah, nama yang berbentuk mungkin Bangladesh sikit, BIN. Jadi kita pun dapat kad sebenarnya, dan kita telah membuat laporan kepada polis dan maklum pada UNSCR. Sebenarnya kad dalam pasaran gelap ni kita tak tahu berapa, tetapi memang ianya telah ada dan berlaku. Saya ingat kot kad ni dijual dengan harga mahal, rupanya murah, 100 RM, RM120 mereka boleh dapat kad dalam pasaran gelap. Semua sekali kad ini, kalau sekiranya mereka buat laporan, kita dapat buat laporan polis akan merujuk kepada UNSCR dan kita akan pastikan sama ada kad itu tulen ataupun tidak, dan kad itu akan ditentukan melalui online ataupun melalui fax. UNSCR boleh verify bahawa kad ini tulen ataupun tidak. Jadi tindakan akan diambil serta-merta kalau sekiranya kita dapat maklumat. Jadi oleh kerana benda ini telah berlaku, kita pun telah membuat laporan polis berhubung dengan sindiket yang berluasa, dan kita juga membuat laporan polis kepada pejabat itu sendiri untuk melihat sama ada hubung kait atau tidak dengan apa yang berlaku dalam pasaran luar. Berhubung dengan immigration membenarkan orang yang ada kad UNHCR itu berlalu begitu saja. Mereka ni tak layak. Mereka ni mesti mengikuti undang-undang kerajaan Malaysia yang mengiktiraf pasport. Mereka, saya sendiri pernah semasa saya sedang berjalan kaki di petang hari di panas yang terik di Perlis, oleh kerana jalan ini sempit, hanya boleh laluan motosikal saja. Jadi bila saya berjalan, sebenarnya motosikal kena berhenti ataupun saya kena berhenti. Tapi bila saya tengok ramai mereka yang muka agak berlainan, saya berhenti dan saya tengok ramai motosikal yang berhenti. Dan bila saya minta tengok pasport, tidak ada pasport. Yang ada kad UNHCR yang saya rasa boleh menunjukkan dia bukan kad yang sebenarnya. Yang keduanya, tidak ada lesen memandu. Jadi mereka ini telah melakukan kesalahan, tidak ada lesen memandu dan memegang kad UNHCR tetapi bekerja. Kad UNHCR bukan kad untuk bekerja, bukan pasport untuk mereka pergi keluar negara. Mereka mesti mematuhi undang-undang negara ini, tidak boleh bekerja, tidak boleh membuat apa-apa aktiviti lain. Mereka hanya boleh berada di sini di bawah perlindungan UNHCR. Sepatutnya UNHCR kena bagilah tempat tinggal dan makan. Tapi nampaknya di Malaysia ni mereka pula bebas bergerak pergi ke sana sini, termasuklah meneroka hutan, mencuri kayu dan sebagainya. Jadi tindakan akan diambil. Dan yang akhir sekali, soalan Yang Berhormat, sama ada mereka ni AS ataupun tidak. Jawapannya ialah kita serah kepada pihak polis. Mungkin ya, mungkin tiada, dan boleh jadi ya, boleh jadi tiada. Jadi hal ini kita serah pada polis untuk menentukannya, sebab polis mempunyai sekurang-kurangnya rekod berhubung dengan mereka yang mengontai AS, dan kalau saja mereka ini telah pun didapati membeli kad UNHCR, kita akan siasat. Dan sekarang ni kita membuat pelbagai polis report untuk menyiasat pemegang kad UNHCR, dan juga kita membuat laporan polis berhubung dengan tempat-tempat yang kita jangka penjualan kad ini dibuat. Sebab penjualan kad ini sekarang nampaknya bukan sahaja berada di sekitar Lembah Kelang, tetapi di luar Lembah Kelang pun ada. Sebab kad itu kualitinya agak rendah, dan saya telah menelpon Datuk Yang Dipertua, pejabat UNHCR pagi ini, dan saya beritahu bahawa
perkara ini tidak wajar berlaku dan bermacam-macam perkara yang kita cakapkan, dan dia beritahu minggu hadapan dia akan memperkenalkan mesin baru dan menjemput dan bersudi untuk datang ke pejabat saya. Saya kata urusan saya dengan dia tidaklah sampai ke tahap itu dia dengan Wisma Putra. Tetapi saya nak pastikan supaya arahan MKN 23 itu diikuti. Arahan MKN 23 dengan terang menyebut bahawa parti yang megang kad UNSCR palsu akan ditahan dan akan didakwa, akan diambil tindakan. Jadi sebenarnya dari segi peraturan kerajaan sudah lengkap, terutamanya arahan 23 berhubung dengan UNSCR. Thank you, Yang Hormat. Soalan pendek, jawab panjang. Ya, Muhammad Ceras. Ya. Bukit Bintang, sorry. Terima kasih, Datuk Yang Di-Pertua. Soalan tambahan. Adakah Yang Berhormat sedar bahawa ada wujudan aktiviti memeras ugut berharian-berharian yang dilakukan oleh anggota-anggota Benyamak? Walaupun aturan polis ada dibuat, tetapi tidak ada tindakan. Soalan saya, adakah kementerian bersedari bahawa kes ini dan apakah tindakan yang telah diambil oleh pihak berkuasa? Minta penjelasan dari Yang Berhormat Menteri. Terima kasih. Datuk Yang Di-Pertua, berhubung dengan polis, serah pada KDN. KDN akan jawab, dan kalau sekiranya Yang Berhormat telah pun berucap ataupun belum berucap, Yang Berhormat patut berucap, dan jawapan, dah habis dah, maaf. Jawapan daripada pihak kementerian nanti, hari ini bermula, Yang Berhormat boleh bertanya kepada pihak polis. Tapi saya nak beritahu, di pihak MKN, kita pastikan supaya agensi penguatkuasa mengambil tindakan yang tegas. Semua rakyat Malaysia termasuk pembangkang dan pihak kita rasa rimas dengan kehadiran begitu ramai orang yang kita tidak tahu apa yang mereka bawa. Mereka bekerja di mana-mana. Di Parlimen ni kita tengok bukan orang tempatan yang bekerja. Sudah pasti kalau kita pun nak kena tengok sama ada mereka ini sah ataupun tidak. Berhubung dengan memerah ugut, ini merupakan kesalahan. Sebenarnya polis ambil tindakan, Yang Berhormat. Polis mengambil tindakan apa sahaja laporan yang dibuat kepada mereka. Sama ada cepat atau lambat, itu adalah polis yang akan menentukannya. Tidak tepat kalau Yang Hormat kata peras ugut ni berlaku, laporan polis telah dibuat dan tindakan tidak diambil. Yang Hormat sedia maklum bahawa tindakan laporan yang banyak yang dibuat oleh pelbagai pihak, sudah pasti tindakannya juga berbagai-bagai. Tetapi Yang Berhormat sebagai ahli Yang Berhormat sangat tidak boleh melaporkan terus. Malah Yang Berhormat akan melihat bahawa tindakan itu diambil serta-merta, ya. Jadi mungkin Yang Berhormat timbulkan apa Yang Berhormat dengar, tetapi kalau sebenarnya benar berlaku, Yang Berhormat boleh maklumkan, dan saya percaya boleh ambil tindakan serta-merta. Kita bagilah kepercayaan yang sewajarnya kepada polis kita, dan sudah pasti mereka akan bertindak dengan sewajarnya. Ya, ini Pulau Pinang, ya. Ini soalan isu nasional amat penting. Semua isu boleh nasional. satu lagi. Ya, sila. Lama Putatan tak berkemana. Terima kasih Datuk Seri Yang Di-Pertua. Saya mengikuti jawapan Menteri tadi, tapi ada satu perkara yang Menteri belum sebut, soal penarikan ataupun menyiasat kesaksian atau kesangsian pemegang-pemegang kad UNHCR ini. Adakah kementerian di bawah kuasa Menteri menarik balik cadangan untuk menarik balik kad-kad ini supaya kesaksian daripada kad ini dapat diperbaharui dengan mesin yang baru yang Menteri sebutkan tadi? Dan Menteri belum, ini soal usaha kementerian ini, saya mengucapkan terima kasihlah kerana berulang-ulang operasi-operasi untuk menghantar balik pelarian-pelarian ini. Itu saya ucapkan tahniah, syabas kepada Menteri. Jadi satu lagi yang isu RCI di Sabah ni belum putus sampai sekarang. Adakah Menteri sedar bahawa laporan RCI ini boleh diputuskan dengan segera? Ya, sila Menteri. Datuk Yang Di-Pertua, yang pertama, saya nak maklum pada Yang Berhormat, pihak polis merujuk kepada UNSCR ni tiap-tiap hari untuk mendapat pengesahan sama ada kad ini benar ataupun tidak. Yang Berhormat,
Saya bagi contoh Yang Berhormat, oleh Yang Berhormat tidak bertanya, tapi saya nak bagi contoh pada Yang Berhormat bahawa kita ada rekod yang UNSCR, kita ada rekod yang jumlah yang UNSCR telah sahkan bahawa kad ini palsu. Saya akan jawab soalan nombor 8 sekejap lagi yang ada hubung kait dengan perkara tersebut. Jadi tindakan untuk memansuhkan kad tersebut diambil serta-merta. Malah kalau kad itu didapati bahawa kad palsu, polis akan ambil tindakan sebab orang ni berada dalam tahanan polis yang ada kad UNSCR, polis cek, tengok dia, kalau sekiranya didapati bahawa kad itu palsu, sudah pasti tindakan seterusnya akan diambil. Kemudian yang keduanya tentang penghantaran balik itu akan berterusan, Yang Berhormat. Dan yang ketiganya berhubung RCI, soalan ini sudah pasti dijawab secara betul. Terima kasih. Ya, saya jemput Tuan Ahmad Marzuk bin Sa'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Dipertua, soalan saya nombor 6. Ya. Sila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Dipertua, terima kasih kepada Yang Berhormat Bacok. Soalan ini adalah berkenaan dengan hospital Bacok. Soalan yang spesifik untuk hospital itu. Tuan Dipertua, projek pembinaan hospital Bacok berjalan mengikut perancangan seperti yang dijadualkan oleh Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kerja Raya sebagai agensi pelaksana. Proses pelawanan tender telah ditutup pada 21 bulan Januari 2016 dan pada masa ini proses penilaian tender sedang dilaksanakan dan surat tuju terima dijangka pada bulan April 2016. Pelaksanaan projek hospital Bacok akan mengambil masa selama 36 bulan dan projek ini jangka siap pada bulan Mei 2019. Dan hospital ini mengandungi 76 katil hospital daerah tanpa pakar, tapi akan ada pakar yang akan melawat dan semua khidmatan memang disediakan dan saya jangka projek ini akan berjalan lancar. Betul-betul. Ya, Yang Berhormat Bacok. Terima kasih kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri yang memberi jawapan dan jaminan, dan hari ini saya rasa lega lah kerana apa yang saya perjuangkan di sini bermula hari pertama berucap di Dewan ini, saya dah sebut pasal pembinaan hospital ini perlu disegerakan. Dan sehingga ada orang kata tak ada kerja lain nak sebut di parlimen ni, asyik dia sebut pasal hospital Bacok je. Yang Berhormat Yang Dipertua, kita kalau bersabit dengan kepentingan rakyat ni 1000 kali pun kita sanggup sebut. Soalan saya kepada tambahan saya lah, di antara keperluan di hospital ini saya perhatikan ialah tentang bimbingan keagamaan. Kerana dalam Quran Allah Ta'ala sebut wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka Allah lah yang menyembuhkan sakitku. Saya perhatikan berdasarkan juga kepada pengalaman orang sakit dekat hospital ni yang beragama Islam, mereka agak tidak ramai mendirikan solat, sehingga ada kajian menyebut bahawa 80% di kalangan mereka tak mengerjakan solat. Sedangkan bila sakit, kita sangat berharap kepada penyembuhan daripada Allah yang sebenarnya menyembuh. Jadi soalan saya kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri, adakah hospital ini juga akan menyediakan servis bimbingan keagamaan sebagaimana yang ada di Hospital ISM Kubang Krian? Dia ada satu unit hal ehwal agama Islam yang diletakkan di bawah hospital itu sendiri, bukan yang dipinjam daripada JAKIM pegawai tersebut. Dan kalau ada, saya mencadangkan supaya KKM sudah boleh mulakan untuk buat pengambilan staf di bawah KKM sendiri yang ada kemahiran dan kepakaran dalam bidang keagamaan ini. Dan ini lebih penting untuk menjamin kualiti servis keagamaan dan bimbingan kaunseling keagamaan di hospital dan juga untuk kemajuan kerjaya staf itu. Sekian, terima kasih. Ya, Yang Berhormat Bacok lain pakaian hari ini, macam nak pergi majlis perkahwinan. Saya ingat Bukit Gantam pun boleh berpakaian macam ni juga. Belum sampai masa. Sila. Untuk ikut Tuan Dipertua belum sampai masa. Ya, ya. Sila Menteri. Tuan Dipertua, memang perkara ini memang kita beri perhatian serius, dan saya sendiri telah melancarkan program tentang
bimbingan solat untuk orang sakit ni di hospital. Saya sendiri dah melancarkan di Hospital Sungai Buloh, saya ingat lagi 2 tahun lepas. Ini program ini berterusan dan banyak dah hospital yang ataupun letakkan pegawai JAKIM. Tapi untuk kita sendiri sebagai KKM untuk meletakkan pegawai, buat masa ini kita tak boleh pertimbangkan lagi oleh kerana kekangan penjawatan, kekangan kewangan dan sebagainya. Jadi walaupun kita akan teruskan penempatan pegawai JAKIM di hospital kita. Ya, Tuan Ketua. Ya. Yang bangun dulu tadi Kota Baru. Sila Kota Baru. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Menteri. Bacok ni sebelah saja Kota Baru. Jadi saya ingin bertanya kepada Yang Menteri, ini pun soalan yang saya rasa saya sebut sejak daripada mula-mula saya masuk dalam Dewan ini, iaitu adakah kerajaan bercadang untuk melakukan pemindahan bangunan Hospital Raja Perempuan Zainab II di Kota Baru, yang mana sebagaimana kita maklum bahawa hospital ini terletak di tengah-tengah bandar yang sibuk dengan lalu lintas dan sebagainya. Dan yang keduanya, ia terletak di kawasan yang di bawah paras banjir. Pada tahun 2014 baru-baru ini, Yang Berhormat Datuk Yang Ketua, saya dipahamkan sehingga ke pinggang di dalam hospital itu sendiri. Dan juga selain daripada itu, hospital Kota Baru ini terletak di sebelah Stadium Sultan Muhammad Keempat, yang mana ketereh boleh sahkan sekarang ni ramai benar orang keluar tengok bola ni. Peminat Red Warrior ada, peminat Ku Putih pun ada. Jadi ramai lagi keluar dan menyebabkan tidak sesuai hospital itu terletak di sebelah tempat keramaian seumpama stadium ini. Adakah kerajaan bercadang untuk memindahkan hospital ini ke satu tempat yang lebih sesuai, yang lebih selamat daripada banjir dan juga daripada masalah-masalah lain? Terima kasih banyak. Ya Menteri, kalau ada maklumat sida. Betul. Soalan ini keluar daripada soalan asal. Boleh jawapan betul. Saya boleh jawab sikitlah bahawa sekarang ni belum ada perancangan untuk nak pindah Hospital Zainab II ini ke tempat yang lain. Betul. Ya, saya jemput Datuk Haji Zainuddin bin Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Datuk Yang Di-Pertua, saya mohon Menteri menjawab soalan nombor 7. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Jelebu di atas soalan yang dikemukakan. Datuk Yang Di-Pertua, terlebih dahulu izinkan saya untuk menjawab soalan ini bersama-sama dengan satu lagi soalan yang lain yang juga daripada ahli Yang Berhormat Jelebu yang dijadualkan pada 29 Mac 2016 ini kerana ia menyentuh isu yang sama, iaitu berkaitan isu teknologi pembinaan jalan getah di negara ini. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Datuk Yang Di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, pada masa kini Kementerian Kerja Raya melalui Jabatan Kerja Raya atau JKR sedang melaksanakan kajian penggunaan getah beku sebagai bahan campuran asfalt untuk turapan jalan. Kajian tersebut dilaksanakan dengan kerjasama Lembaga Getah Malaysia atau LGM melalui pemeteraian Memorandum Perjanjian atau MOA yang ditandatangani pada 24 Jun 2015. Memorandum of Understanding atau Memorandum Perjanjian tersebut antara lain telah mencadangkan 5 lokasi bagi melaksanakan projek perintis pembinaan jalan getah. Salah satu daripada lokasi kajian tersebut ialah di Jalan Gemas Kerumpin, iaitu FT10 Negeri Sembilan, di mana projek ini telah disiapkan pada bulan Disember 2015 lalu. Manakala 4 lagi projek perintis, iaitu masing-masing satu di Kedah, Pahang, Kelantan dan Selangor. Lokasi laluan masih belum ditentukan, telah dirancang akan dilaksanakan pada tahun ini. Pada masa ini JKR dan LGM sedang menganalisis data prestasi turapan jalan di lokasi yang telah disiapkan itu, iaitu Jalan Gemas Kerumpin. Untuk makluman ahli yang berhormat, beberapa faktor perlu dipertimbangkan kerajaan sebelum memutuskan penggunaan getah sebagai bahan campuran asfalt untuk pembinaan jalan di negara ini. Faktor-faktor tersebut ialah seperti berikut. Yang pertama, kuantiti bahan mentah yang mencukupi bagi penghasilan campuran bitumen getah.
Yang kedua, kesesuaian peralatan untuk bancuhan bitumen getah. Yang ketiga, kualiti bahan bitumen getah yang dihasilkan di mana ia perlu mematuhi tahap piawaian tertentu. Dan yang keempat, kos pembinaan jalan turapan getah berbanding kaedah turapan konvensional. Datuk Yang di-Pertua, cadangan penggunaan getah beku sebagai bahan campuran asfalt dalam turapan jalan akan diperluaskan ke lokasi-lokasi lain di seluruh negara, tertakluk kepada hasil keputusan pelaksanaan projek-projek perintis yang sedang dijalankan seperti yang disebut di atas. Sekian, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Ya, Jelebu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Satu jawapan yang meyakinkan dan memberi harapan kepada pekebun-pekebun kecil. Tuan Yang di-Pertua, Datuk Yang di-Pertua, saya membangkitkan isu ini kerana ini merupakan perjuangan pekebun kecil yang lebih daripada 300,000 orang. Negara kita mengeluarkan lebih kurang 700,000 ke 722,000 metrik tan setahun getah, ya, di mana 95% adalah daripada pekebun kecil. Jadi dengan angka pengeluaran tersebut, kalau berdasarkan kajian bahawa setiap kilometer akan menggunakan 4 metrik tan getah beku untuk membina 1 kilometer jalan. Ini bermakna bekalan getah kita mengikut pengeluaran pada tahun 2015 membolehkan kita membina 166,000 kilometer ke 170,000 kilometer setahun. Maknanya bekalan bahan ini adalah mencukupi. Dan kalau berlebih, kita boleh ekspor. Dan concern saya dengan izin Yang di-Pertua ialah dengan penyertaan dan dokongan daripada KKR dan JKR bagi menggalakkan dan memastikan jalan getah ini dilaksanakan, maka kita boleh menjamin permintaan getah daripada pekebun kecil pada harga yang kita sendiri boleh tetapkan sekarang dan tidak bergantung pada harga pasaran dunia. Dan ini satu jaminan dan masa depan yang baik kepada penoreh getah pekebun kecil. Inilah sebabnya saya bangkitkan dan terima kasih kepada KKR kerana menyegerakan penyediaan data empirical bagi kajian-kajian bitumen, rubberized bitumen ini. Jadi saya harap kita berjaya dan kejayaan ini merupakan satu jaminan kepada pekebun kecil bahawa getah saudara-saudara boleh dibeli dengan harga yang boleh ditetapkan sekarang kerana permintaan dalam negeri dan tidak bergantung kepada harga pasaran negara luar. Terima kasih Yang di-Pertua. Baling sokong penuh Yang di-Pertua. Ya, cadangan. Setuju Yang Berhormat Menteri. Sebenarnya kementerian sangat bersetuju dengan cadangan daripada Yang Berhormat Jelebu. Oleh daripada itulah kementerian telah mengambil tindakan-tindakan proaktif, termasuklah menandatangani Memorandum of Understanding atau Memorandum Perjanjian bagi tujuan untuk mengkaji dan seterusnya menjadikan win-win situation di antara industri getah dan juga pembinaan jalan raya di negara kita. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Kalau kerai. Terima kasih Datuk Seri Yang Pertua. Sebagai kawasan yang menjadi pengeluar getah utama di Malaysia ini, Kuala Krai merasakan kalau kajian yang dibuat oleh Kementerian Kerja Raya ini berjaya, yang merupakan suatu dengan izin game changer kepada industri getah ini. Kerana sebelum ini kita dimaklumkan bahawa getah digunakan dengan sebagai komponen yang penting dalam pembinaan penampan pada jambatan Pulau Pinang 2 dan juga bangunan-bangunan untuk menghadapi gempa bumi. Tetapi tentulah kegunaan tersebut terhad kerana jambatan kita tidak banyak. Namun kalau ianya berjaya digunakan dalam campuran bitumen untuk membina jalan raya, saya rasa ini akan membuka ruang penggunaan getah yang lebih luas. Lalu pekebun kecil kita boleh merasa yakin dengan industri getah ini dan tidak perlu bertukar kepada industri yang lain. Cumanya saya ingin bertanya kepada Menteri, ujian
penggunaan getah ini tidak seperti kita menguji obat-obatan, ya. Ada animal researchnya, ada clinical researchnya. Tetapi sepatutnya dengan jalan raya ni ianya boleh terus, ya, ataupun apabila ianya didapati berguna, saya yakin ianya sudah melalui satu proses kajian dan ujian. Jadi berapa lama agaknya kita boleh melihat hasil ini dapat diumumkan dan penggunaan getah ini secara luas dapat dimulakan. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Kuala Krai di atas soalan yang dikemukakan. Seperti yang dinyatakan Yang Berhormat, ya, terdapat 5 lokasi jalan yang digunakan sebagai projek perintis, di mana salah satu jalan iaitu Jalan Gemas ke Rompin, ya, telah siap pembinaannya pada bulan Disember lepas. Dan untuk pengetahuan Yang Berhormat, kajian perlu dilaksanakan bukan sahaja dalam satu fasa Yang Berhormat, ya, tapi kajian tersebut boleh, akan diadakan semasa, ya, sebelum, semasa, selepas dan semasa tempoh penyelenggaraan. Oleh daripada itulah, ya, kita memerlukan masa Yang Berhormat untuk melihat keberkesanan, ya, apa sahaja kajian yang dilakukan. Kita memerlukan masa Yang Berhormat. Dan kajian awal menunjukkan ada beberapa faktor mungkin, ya, kita perlu teliti, terutama sekali dalam penggunaan teknologi getah itu sendiri, di mana apabila dilihat kepada kos, ya, kita mungkin boleh melihat kepada faktor kos, di mana kos konvensional dibandingkan dengan penggunaan teknologi getah ini, dilihat bahawa kos yang melibatkan kaedah konvensional jauh lebih rendah, ya. Tetapi mungkin ini boleh kita atasi dengan penggunaan getah itu, komponen getah itu secara meluas Yang Berhormat, ya. Kita hanya menyatakan di sini penggunaannya hanya kepada jarak yang agak rendah. Dan keduanya Yang Berhormat adalah yang melibatkan teknologi itu sendiri. It is a new developed technology, ya, yang melibatkan komponen ini. Walaupun kita ketahui bahawa teknologi ini evolve, ya, cuma pada ketika ini komponen yang khusus sedang dibina, ya, sedang dikaji oleh lembaga industri getah kita sendiri, ya. Dan tidak ramai yang terlibat dalam industri ini, dan sudah tentu pertukaran kaedah konvensional kepada kaedah yang baru ini memerlukan masa yang melibatkan machinery. Dan sudah tentu seperti yang saya jawab lebih awal tadi Yang Berhormat, kualiti bahan bitumen getah yang dihasilkan juga perlu mematuhi tahap piawaian tertentu, ya. Dan perkara-perkara ini perlu kita lihat Yang Berhormat, ya, sebagai satu untuk memastikan bahawa we are going towards penggunaan getah itu sebagai satu teknologi, ya, yang kita gunakan secara menyeluruh. Jadi 4 perkara yang saya sebutkan lebih awal, kita perlu lihat kepada kuantiti bahan mentah yang mencukupi, kesesuaian peralatan untuk bancuhan bitumen getah, kualiti bahan bitumen getah, ya, dan juga kos pembinaan, ya, jalan turapan getah berbanding dengan konvensional seperti yang saya sebutkan tadi. Itu saja Datuk Yang Dipertua. Terima kasih. Ya, Yang Mak Baling. Terima kasih Datuk Seri Timbalan Bertua. Ini satu soalan yang amat bertepatan dengan hati dan sanubari saya, sebab Baling di antara kawasan perkebun kecil getah yang terbesar. Saya pertama sekali nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Kementerian Kerja Raya, yang mana hari ini kementerian telah pemikiran di luar kotak yang mana ingin membantu penoreh-penoreh dan perkebun kecil getah. Saya teliti jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri tadi, dan saya juga nak menyatakan di sini bahawa kualiti getah dalam negara kita adalah yang terbaik dalam dunia. Jadi saya harap, saya dengar yang Berhormat Timbalan Menteri menyatakan bahawa nak buat kajian yang mendalam dan sebagainya. Saya berharap kementerian tidak banyak sangat kajian, kalau boleh enboskan dengan kementerian-kementerian yang berkaitan
dengan National Blue Ocean Strategy tadi, panggil pakar-pakar untuk kita memulakan. Kita dah ada satu jalan di kawasan Rompin yang Muhammad sebutkan tadi, dan kita dah boleh mulakan di tempat lain. Ini sekaligus akan memberangsangkan nilai harga getah tersebut. Dan hari ini kalau kita tengok di kawasan saya di Baling, hampir 22,000 keluarga penoreh getah yang masih lagi dalam tahap amat susah. Jadi saya harap kalau ini dapat diumumkan oleh kerajaan, saya amat yakin dan percaya akan sedikit memberi berangsang kepada mereka, ada harapan baru untuk mereka melaksanakan tanggungjawab kita dalam pekebun kecil getah ni. Apapun saya nak ucapkan terima kasih kepada Kementerian Berhormat. Cuma saya minta percepatkan kalau boleh, secepat yang boleh hari ini untuk rakyat merasa manfaat tersebut. Terima kasih. Cadangan Yang Berhormat Baling merupakan cadangan yang terbaik, Yang Berhormat, yang insya-Allah kita akan pastikan bahawa apa yang kita laksanakan ini akan memenuhi tuntutan masa dan juga apa yang telah diaspirasikan oleh semua, termasuklah pengguna jalan raya di Malaysia ini, dan juga sudah tentu penggiat industri getah di tanah air kita. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Ya, saya jemput Tuan Tan Kok Wai. Tuan, itu soalan saya nombor 8. Ya, Menteri diri. Datuk Yang Di-Pertua, saya nak bagi peluang sahabat saya dapat soalan nombor 9 ya. Saya jawab dengan sebab soalan ini telah pun dijawab nombor 5 tadi. Untuk maklumat ahli yang berhormat, sehingga 29 Februari 2016 terdapat seramai 158,516 orang pelarian dan pemohon suaka yang telah berdaftar dengan pejabat UNSCR di Kuala Lumpur. Pecahannya adalah seperti berikut: MEMA 144,388 dan jumlahnya adalah 158,616 yang melibatkan negara Afghanistan, Iran, Iraq, Pakistan, Palestin, Somalia, Sri Lanka, Syria, Yaman dan juga lain-lain lagi. Malaysia sebagai negara bukan ahli kepada Konvensyen mengenai status pelarian 1951 dan Protokol Status Pelarian 1967, tidak mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan tempat tinggal untuk pendatang tanpa izin parti di negara ini. Tugas dan tanggungjawab ini sepatutnya dilaksanakan oleh pihak UNHCR yang memberikan status pelarian kepada mereka. Selain itu, mereka juga perlu memberikan bantuan secara hidup kepada pelarian dan pemohon suaka yang dibenarkan tinggal sementara sehingga mereka pulang ke negara asal atau ditempatkan di negara ketiga. Kerajaan sentiasa menggesa pihak UNHCR untuk mempercepatkan penghantaran pulang pelarian ke negara asal atau ke negara ketiga, khususnya pelarian daripada MEMA, kerana mereka sering menimbulkan pelbagai masalah dari segi ekonomi, sosial, ketenteraman awam dan keselamatan negara. Kerajaan juga menggesa UNHCR untuk meneliti semula status kad UNHCR pelarian. Status kad UNHCR pelarian sedia ada, memandangkan terdapat individu yang tidak lagi diklasifikasikan sebagai pelarian di mana mereka lebih merupakan golongan migran ekonomi. Sekian, terima kasih. Ya, jelas. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Saya ingin tanya Yang Berhormat Menteri, berapakah pelarian yang telah pun kembali ke negara mereka masing-masing, dan apakah sebab-sebab mereka meninggalkan Malaysia, dan apakah kerajaan telah pun menawarkan kewarganegaraan dan permastautin tetap kepada mana-mana pelarian? Jika ya, saya mohon angka termasuk bilangan pelarian setiap negara asal yang telah menjadi warga negara dan penduduk tetap di negara kita. Saya juga memohon maklumat apakah dasar kerajaan terhadap cadangan UNHCR pada beberapa ketika dahulu yang mencadangkan agar Malaysia membenarkan pelarian pekerja di negara kita bagi menggantikan pekerja asing. Terima kasih. Ya, sila Menteri. Datuk Yang Di-Pertua, semua soalan ini bagus,
tapi akan dijawab oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebab tugas MKN ni adalah menetapkan dari segi polisinya, agensi pelaksana ialah Kementerian Dalam Negeri, iaitu berapakah kembali ke negara asal. Ini saya boleh jawab secara bertulis. Warga negara mereka dapat ataupun tidak, ini saya kena serah kepada Kementerian Dalam Negeri, Yang Hormat. Kemudian jumlah mereka dan pada negara asal mana juga Kementerian Dalam Negeri. Kemudian cadangan UNSCR dan juga pelbagai pihak supaya mereka ini diberi permit kerja. Perkara ini sedang dipertimbangkan dengan wajar oleh pihak kerajaan. Memang cadangan ini sudah pun dibincangkan dan tindakan seterusnya akan dimaklumkan dari masa ke semasa. Terima kasih. Ya, saya jemput Datuk Koh Nai Wong. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya soalan 9. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Tuan Yang Di-Pertua, sebagaimana ahli yang berhormat sedia maklum, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, saya ucap terima kasih kepada Datuk Seri Syahidan daripada Arau kerana memberi ruang untuk saya masa. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah pun melancarkan Indeks Syariah Malaysia ISM pada 10 Februari 2015. Ia merupakan satu instrumen untuk mengukur dan menilai secara saintifik usaha-usaha yang dijalankan oleh kerajaan dalam dasar dan program negara yang menepati 5 maqasidus syariah atau objektif syarak, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Kajian ISM dilaksanakan dengan menjadikan 5 prinsip maqasid syariah ini sebagai asas pengukuran, manakala sektor yang diukur pula membabitkan 8 bidang utama dalam pentadbiran negara, iaitu perundangan Islam, ekonomi, kesihatan, prasarana dan persekitaran, politik, pendidikan, budaya dan sosial. Responden yang terlibat pula ialah pemerintah selaku pembuat dasar, agensi kerajaan selaku pelaksana dasar dan masyarakat selaku penerima manfaat dasar. Soalan-soalan dikemukakan kepada ketiga-tiga kategori responden sama ada melalui perbincangan berfokus, temu bual atau melalui borang soal selidik. Analisis dan pengiraan indeks setiap bidang akan dibuat oleh universiti yang melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan yang telah dijawab oleh panel pakar indeks yang dilantik, akan menilai dan menyelaraskan kesemua dapatan tersebut untuk mendapatkan skor keseluruhan Indeks Syariah Malaysia. Berhubung dengan hasil kajian tentang impak Indeks Jenayah Syariah kepada golongan bukan Islam, dijelaskan ISM bukanlah bertujuan membuat kajian Indeks Jenayah Syariah kepada golongan bukan Islam seperti yang dimaksudkan dalam pertanyaan ini. Sesungguhnya maqasid syariah yang menjadi dasar dalam ISM merupakan matlamat umum yang bersifat universal dan boleh diterima oleh semua manusia. Ia melibatkan kepentingan semua pihak tanpa mengira agama, iaitu memelihara agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Hasil daripada pelaksanaan ISM ini akan dapat mengenal pasti ruang-ruang pembaikan yang perlu diberi fokus oleh kerajaan supaya rakyat dapat menerima lebih banyak manfaat daripada penerapan nilai-nilai sejagat yang terkandung di dalam ajaran Islam. Sekian, terima kasih. Ya, Lalu Gajah. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih saya juga ucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Menteri atas jawapan yang begitu jelas sekali. Datuk Speaker, soalan tambahan saya ialah sama ada pelaksanaan indeks syariah berkenaan di kalangan generasi muda, khususnya di golongan pemuda dan belia. Terima kasih. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Seperti mana yang saya sebutkan, Indeks Syariah Malaysia ini adalah satu bentuk kajian ataupun pengukuran yang bermatlamatkan untuk menilai sejauh manakah dari segi pelaksanaan prinsip ataupun objektif maqasid syariah ini dalam dasar-dasar kerajaan sedia ada. Dia tidaklah merupakan satu bentuk pelaksanaan dalam konteks memastikan segala tindak tanduk ataupun dasar-dasar yang sedia ada ini dijalankan dengan cara yang tuntas. Sebab itulah saya sebutkan tadi, dia adalah satu metodologi ataupun pendekatan, kaedah untuk mengukur dan menilai sahaja, yang akhirnya dapat digunakan sebagai tanda aras kepada kementerian-kementerian, kepada agensi-agensi kerajaan dalam 8 bidang yang saya sebutkan tadi untuk mengaplikasikannya dan menambah baik yang mana sepatutnya
memenuhi prinsip dan pendekatan syariah. Sekian, terima kasih. Ya, saya jemput Tuan Charles Anthony Santiago. Tuan Ketua, soalan saya nombor 10. Ya, sila Menteri. Datuk Yang Ketua, terima kasih banyak beri peluang kepada saya untuk menjawab soalan mengenai TPP oleh Yang Hormat daripada Kelang. Saya ingin maklumkan Dewan Yang Mulia ini bahawa kerajaan memberi perhatian yang serius pada hal-hal berkaitan dengan syarikat kecil sederhana yang dibangkitkan oleh Yang Hormat Kelang, dan seperti yang telah saya umumkan, kerajaan sudah setuju untuk menubuhkan satu jawatankuasa kebangsaan untuk memastikan bahawa TPP dilaksanakan dengan sempurna. Jawatankuasa ini sudah diumumkan, tetapi terma rujukannya sedang kita mengtamatkan dan ahli-ahlinya begitu juga sedang mengtamatkan. Di bawah jawatankuasa nasional ini kita ada 3 perkara penting ataupun 3 bidang yang kita akan beri tumpuan. Yang pertama, kita sedang mencari keadaan bagaimana kerajaan boleh terus mengadakan engagement dengan izin dengan ahli parlimen. Caucus, saya telah berbincang dengan Yang Hormat Jasin tentang perkara ini. Maknanya apa yang kita lakukan sebelum ini dalam memaklumkan ahli hormat tentang perkembangan terkini akan diteruskan, khususnya berkaitan dengan proses ratifikasi. Yang kedua ialah jawatankuasa berkaitan hal-hal Bumi Putra. Ada kebimbangan di kalangan kumpulan-kumpulan tertentu masyarakat Bumi Putra tentang kesan TPP kepada mereka. Oleh itu, satu jawatankuasa juga kecil di bawah National Committee akan tubuhkan. Yang ketiga, jawatankuasa mengenai PKS yang disebutkan oleh Yang Hormat. Maka saya nak tekankan sekali lagi bahawa ini adalah salah satu perkara yang beri tumpuan oleh kerajaan. Dan hal ini seperti telah saya maklumkan pada ahli-ahli Caucus, pertama kali dalam mana-mana perjanjian perdagangan kita ada satu bab khusus berkaitan PKS, bab 24, yang mengandungi hal-hal berkaitan dengan perkongsian maklumat, yang mengandungi satu perkara berkaitan dengan perlunya negara-negara TPP menubuhkan jawatankuasa bagi PKS, yang diwakili setiap negara TPP, di mana kita boleh pastikan bahawa PKS mendapat manfaat daripada TPP. Jadi ini adalah satu manifestasi jelas bahawa PKS mendapat perhatian serius di kalangan negara-negara TPP. Akhir sekali, Datuk Yang Dipertua, satu kaedah untuk kita melihat berkesan PKS, kesan TPP kepada KS ialah untuk melihat kepada profil PKS di Malaysia. Kita ada 645,136 PKS dalam negara kita. 645,136. Dan sebahagian besar iaitu sebahagian besarnya adalah sektor perkhidmatan, 90%. Perkhidmatan inilah edaran, baiki kereta motor dan motosikal, restoran, perkhidmatan persendirian, tukang rambut dan lain-lain. Tukang gunting rambut dan lain-lain. Ini adalah 90%, iaitu 580,985. Pada pandangan kerajaan, sektor perkhidmatan ini sebahagian besarnya, bukan semua, sebahagian besarnya tidak akan terkesan dengan TPP. Yang kedua, sektor kedua terbesar adalah pembuatan. Pembuatan merupakan 5.9% daripada jumlah PKS. Jumlahnya 37,866. Pembuatan ini ada tekstil, pembuatan pakaian, produk makanan dan minuman. Ya, mungkin sektor ini iaitu 5.9% PKS. Mungkin ada kesan, itu sebabnya kita hendaklah melaksanakan program-program bina upaya untuk memastikan PKS mampu bersaing dengan PKS daripada negara-negara lain. Terima kasih, Datuk Yang Dipertua. Baiklah, Yang Hormat, selesai sudah sesi pertanyaan bagi jawab lisan. Sila Menteri Peraturan